Nanti kita nak buat lagi satu baris yang ni sekejap lagi. So inilah hasil dia, buah dia. Fresh dari kebun, buah matua. So ada pokok yang belum lagi diambil buahnya, disebabkan buah dia belum masak lagi. So tengok ni. Ni semua rumput dah naik tinggi dah. So ini benda ni kita nak akan buat sekejap lagi ni. Ni lah, orang kata 70% lah. InsyaAllah ada rezeki adalah. Pokok-pokok lain banyak yang saya dah ambil buah dia. Ada juga yang bukan rezeki saya, rezeki beruk. Itu biasalah. So, pokok ni pun agak lebat juga. Ini pun belum lagi, mungkin dalam 70% juga. 70% belum masak, mungkin 1-2 minggu lagi. So moga-moga ada hasil lah. Ni pokok yang sikit-sikit ada buah. Nampak? Tengok. Dia dah tukar colour tapi dia belum masak lagi.